Badrul, kita tak payahlah pergi surau. Suruh je dekat sini dulu. Saya pun tak pandai nak solat. Nanti dah hujung-hujung baru kita masuk surau. Hari ni ustazah kita cuti bersalin kan? Hari ni? Bukan tiap-tiap tahun ke dia cuti bersalin? Tapi kali ni ustazah yang ajar tahun 6 tu akan ganti dia ajar fiqh Islam. Ustazah? Awak kenal ke ustazah? Abang saya pernah cerita yang Dia apa? Cuba kau cek tanda sini. Sana. Tak ada orang. Jom ah. Macam mana nak minta tolong mak ni? Mesti kena bebel punya. Mak. Apa tu? Kenapa mak buat kumbang? Dia mula dah. Ha, apa jadi dengan baju seju yang mak kek semalam? Nak ke belakang dia. Sekaput lah. Imran, cerita dia macam ni. Ayah kamu tu dah berjanji dengan kita berapa kali? Beria nak ajak kita pergi Cameron Highland. Hujung-hujung, cancel. Hujung-hujung, cancel. Cancel, hujung-hujung. Mak, Imran nak minta tolong boleh? Okey, abang dah solat ke belum? Belum kan? Okey, cantik. Patah balik. Apa dia? Solat tadi. Okey, bila cerita pasal solat ni, sayang. Mak ni nak anak-anak mak semuanya masuk waktu terus solat. Janganlah dikombo-kombokan yang mak ni bukan apa. Mak nak anak-anak mak ni semua soleh-soleha nak masuk waktu terus. Aduh, macam mana ni? Mansur bin Noktah. Makanan dah siap. Sebelum nanti dulu. Tak ada ni geram ni meja ni. Ni punca lah ni sepuluh angin lah ni. Sayang, benda boleh bincang, kita bincang. Sedap tak? Ayam kan sayang? Hai. Sejak bila Halkom dah tak kenal ayam dengan bukan ayam? Tasnya. Berapa kilo gula ni? Ni semua makanan kita bersambal je hari ni. Tema apa ni? Mana gelas semua orang? Kakak. Mak pun tak tahu kakak. Mungkin gelas semua ada kaki kakak. Sam? Hei, tepat sangat mesej tu. Sampai ke lubuk hati. Hei, susah betul. Sayang. 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 Imran. Mak tahu asal. Asyik nak marah-marah je dengan ayah. Ini kalau ayah tanya ni, mesti ayah yang kena marah balik. Asal parah kau! Ayah dah cakap dah. Belum cakap lagi je cakap lah. Nampak? Tak apa. Ayah tahu apa nak buat. Ayah ingat ayah nak belikan mak hadiah. Ayah nak tebus semua salah ayah pada dia. Jom. Ayah tahu ke nak beli mak apa? Apa pula tak... Ayah nak beli apa? Orang macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Kau dah kenapa, Dik? Tak apalah. Tahu tak, seumur hidup saya baru solat 3 kali. Tahu tak, Dik? Yang kalau macam ni, berapa harga dia? RM126,000. Wah! 126,000? Yang harga dia tak berapa nak menunjuk, tak riak sangat ada? Ada.
Yang ini ringan sikit, ni sedap mata mandang. Yang macam ni berapa? Saya bayar sekarang. 7,000. 7,000 kau? Yang RM30 punya tak ada? Oh, tak tu. Imran, ayah rasa benda-benda macam ni kita kena elakkan. Lagipun, ada ustaz nak pesan. Benda-benda ni semua pembaziran. Membazir tu amalan setan. Sayang. Saya ingat saya nak pergi parti ke? Dah ini je baju yang ada. Nak buat macam mana, pakai je lah. Sebab baju semua dah habis kan? Tak masuk lagi kan? Abang dah janji kan nak belikan emas. Abang fikir jauh ke depan lagi. Buku Teknik Lengkap Pelaburan Emas. Dengan buku ni bila sayang baca, dengan kebijaksanaan sayang tu saya akan mengganda-gandakan. Abang tahu tak ni kenapa mak ni dia lain macam? Marah-marah je. Asyik-asyik jumpa ayah nak marah. Kenapa? Oh, mungkin sebab mak nak ayam bahagian peha tapi ayah tak bagi. Mana ada. Memang ayah bagi dia bahagian peha lah tadi tu. Mungkin mak nak ayam bahagian belah kanan tapi ayah bagi belah kiri. Peha belah kanan ke peha belah kiri ke sama je. Sayang. Hoi. Sayang. Tak adalah sekarang ni Fatihah Karim ni spektikal tahu tak? Sayang, spektikal tu dekat mata. Skeptikal. Sebut betul-betul. Okey. Sekarang ni Fatihah Karim spektikal. Okey, fine. Spektikal. Okey, masalahnya boleh ke? Boleh nak apa? repair benda ni. Selama ni, yang barang-barang rosak kat rumah. Bumbung rosak, blender rosak, TV rosak. Siapa yang repair? Abang, Now you know. tapi semua hancur. Saya okey. Saya okey. Tak sejuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan dah keluar dah cerita dia. Itu bukan ke hero yang awak suka tu ke saya? Sekejap, nak confirm pun. Saya dah lupa ke? Moto hidup abang. Jab badal. Kita buat dia. Okey, fine. Imran! Tolong ayah. Pergi kedai tu balik. Beli benda ni. Tapi Imran nak belajar ya. Pergi sekarang. Benda ni lagi penting. Lepas tu pergi sambung belajar. Dipersilakan. Aha. Betul. Apa kegemaran Puan Fatihah Karim? Emas. Ya, tepat sekali. Emas. Jadi, ayah akan bagi mak emas. Di mana? Bukan emas dalam bentuk fizikal, tapi emas dalam bentuk yang lain. Kakak. Mak dah agak dah kakak. Mak kena scam kakak. Mulai esok, kita sekeluarga akan luangkan masa yang lebih untuk mak, memandangkan mak adalah warga emas. Ayah. Ayah. Maksudnya, masa itu adalah emas. Yes, correction is acceptable.